Nabi SAW menggambarkan dalam sebuah hadis, sekiranya kamu melihat seorang laki-laki tiap-tiap pagi, ulang-alik masjid sembahyang subuh jemaah. Kalau kamu nampak laki-laki tu, apa yang Nabi suruh? Pinang ke dia? Kalau dia memang anak muda, kalau ustazah tuan-puan, boleh jadi ustazah pinang dia. Kalau ustazah ada anak perempuan lah, ya, boleh jadi kita nak cari menantu, kita standby yang pagi-pagi tu. Siapa yang datang masjid jemaah? Sungguh. Mak ustazah salah satu contoh ibu yang suka ngintai orang sembahyang masjid. Tengok kat tingkap tu kan. Mak tengok apa tu mak? Ya Allah, berkenan betul lah mak budak ni ha. Ya Allah, mak akan cakap, ya Allah, berkenan betul lah mak. Tengoklah taha. Hujan pun dia pergi masjid. Mak cakap. Ni betul-betul ni tu. Hujan pergi masjid. Asah mak berkenan ni budak ni. Dengan seraban orang muda. Nabi sebut dalam hadis tadi, kamu dapati seorang laki-laki ulang-alik pergi sembahyang subuh masjid, falyashhidu, maka persaksikanlah dalam jiwa dia ada keimanan yang besar kepada Allah. Tak terbuat dia orang tak beriman dah tuan-puan. Pagi-pagi sembahyang subuh masjid. Sungguh saya cakap. Dapat tak menghargai suami-suami masing-masing? Aduh ya baik suami saya Ustazah. Ya pula kan? Dia pergi sembahyang subuh masjid. Betul lah tu. Tuan puan ingat senang kan pergi sembahyang subuh masjid? Bukan pakai kekuatan fizikal. Bukan pakai sadar tak sadar tubuh badan adik kakak sekalian. Yang sadar. Naik motor besar. Vietnam dia sampai bawa motor. Rumah masjid sepelaung dengan rumah. Dia tak sampai solat jemaah subuh. Bayangkan. Nak bagi tahu pergi masjid ni pakai iman adik kakak sekalian. Bukan pakai kuat tak kuat. Oh saya orang muda. Macam tu orang muda dah penuh masjid ni. Ya. Yang pergi gym tu lah yang ramai kat masjid ni. Tapi tak. Yang bertungkat kan. Bertungkat datang masjid. Tapi iman dia kuat. Masjid adik kakak sekalian. Generasi kita hari ni. Anak-anak ni. Kita kena bawa ke masjid. Ke masjid. Ke masjid. Sebab ini adalah checkpoint anak-anak kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usahakanlah. Ajaklah. Sungguh saya cakap. Benda suruh pergi masjid ni. Benda yang tak pernah habis. Dan takkan habis sampai kita mati. Sungguh. Merayu tuan-puan. Anak dah masuk universiti dah ni. Merayu. Panggil. Berat sangat ke? Masjid depan rumah. Surau depan rumah. Bergegas. Ya, bergegas pergi masjid. Dia time orang azan tu dia ngantuk. Sebelum azan tu dia celik mata dia elok. Azan dia ngantuk. Kena. Nasihat dia. Hantar sampai depan muka pintu.